Hello guys. Yep, it's been 2 bulan tak silap aku since aku punya last upload dekat YouTube channel ni. And selama 2 bulan ni sebenarnya banyak benda yang berlaku dalam hidup aku. Ada good news, ada bad news of course. So that's why lah aku rasa dalam video hari ni aku nak bagi korang macam sedikit live update lah tentang apa yang terjadi. Not lah apa yang terjadi, like apa yang berlaku dalam hidup aku. Something like that lah. Aku juga nak share dekat korang plan aku untuk channel Fazific ni. I mean, since aku come back this year, aku rasa aku asyik cakap dekat korang je plan aku, apa yang aku nak buat dengan channel ni, right? I know. But to be honest, sebenarnya aku still tak tahu sangat lah apa yang aku nak buat dengan channel aku ni. I know aku dah change aku punya channel ni to a new direction. Like aku dah tak buat Genshin punya content or any other gaming punya content lah. Seperti aku kata, aku memang akan fokus ke arah tech ataupun lifestyle. But you know what? For me sebenarnya, okay lah, niche tu agak susah lah. Like, idea untuk buat content tu memang susah. Dia tak macam gaming, sebab gaming setiap hari korang boleh buat benda baru. Setiap hari ada idea untuk buat konten apa. And gaming pun like apa-apa game korang boleh main, right? But for this, kalau kadang-kadang macam kita tak tahu nak buat apa, like benda apa yang aku boleh buat. So that's why kadang-kadang kalau aku ada upgrade aku punya bilik ke, beli benda baru ke, kadang-kadang time tu lah baru aku buat konten. And sebenarnya not just aku punya YouTube channel je, aku punya TikTok dan juga Instagram pun aku dah lama juga tak upload rasanya. But it's quite crazy. Tapi kemungkinan untuk aku punya IG dan juga TikTok content, aku akan change to a new direction juga. Sebab apa? Itu nanti aku akan beritahu. Sebelum aku nak beritahu korang pasal tu, korang ada perasan tak macam bilik aku ni sedikit bersepah ataupun macam biasa je korang nampak, aku pun tak pasti. Tapi sebenarnya aku baru upgrade bilik aku ni sikit-sikit lah. Alright, jom aku bawa korang jalan-jalan jap. So ini meja yang aku guna dah hampir setahun juga, standing desk ni. And dia punya condition memang still nice. Tak ada rosak apa-apa ke meja ni, tak nak naik turun ke, no, still nice. Tapi sekarang ni sebenarnya meja ni aku dah tak guna sangat. So that's why aku tak connect pun power cable dekat belakang tu. Kalau kau nampak, kabel memang agak bersepah. And untuk monitor ni pula sebenarnya ini monitor ultra wide Alienware. Look at that, kau nampak tak brand dia? And Alienware ni for me, dia punya branding sebenarnya agak top jugalah. Ramai orang guna monitor ni. And review dia kalau korang tengok dekat YouTube pun memang brand agak tinggi lah untuk monitor brand Alienware ni. Dia punya size 34 inch ultra wide. And sebenarnya aku plan macam, ini meja baru. Dulu aku guna meja lain. Sekarang ni aku dah tukar ke wood style lah. I don't know why, tapi aku rasa macam dia punya estetik lagi kena dengan aku punya fluted panel dekat belakang tu. Tapi problemnya macam korang nampak tak? Shelf atas ni macam aku letak tinggi sangat. And sepatutnya aku letak bawah sikit, but nak buka dia agak leceh. So aku rasa tak apalah, biar je dulu. Monitor ni pun sebenarnya aku plan macam nak jual, nak upgrade ke 32 inch sebab sekarang ni 27 je. Tapi for now tak apalah, aku guna je dulu. And ini OLED punya monitor, ini bukan Ini VA punya panel and dia punya resolution ialah 2K. So it's not bad lah kalau korang nak buat main game ataupun productivity, memang nice. So dekat atas table ni sebenarnya, ini baru je buku aku beli dekat Big Bad Wolf. And aku dapat deal yang sangat-sangat aku tak boleh lepaskan. Look at that, RM70 je. Harga asal buku ni kalau tak silap aku dalam RM80. But memang aku dapat a great deal for this book. And then aku beli Marvel Super Graphic, a visual guide to the Marvel Comics universe. I don't know why, but aku rasa buku ni macam, aku tak buka lagi sebab aku baru je beli semalam. And tak silap aku rasa lah buku ni macam setiap superhero ataupun villain, dia akan tunjuk diorang punya strength or weakness, something like that lah. Kira macam guide kot, aku pun tak sure lah. Buku ni, ini saya yang memang paling dah lama aku nak. Sebab kalau tak, harga asal dia around 70-80 ringgit kot. So aku macam, okay, tak apalah. Last finally dia ada deal. So memang aku nampak aja aku terus grab. Rugi kalau tak grab. And then ni sebenarnya aku punya desk mat memang dah agak lama. So aku plan nak tukar baru. Kalau korang perasan kat sini pun aku tak ada guna desk mat apa-apa lagi. But that's alright. And aku pun baru grab a new game, 007 First Light James Bond. Aku baru main sedikit. And so far game dia memang best lah, I'm not gonna lie. Dari segi dia punya realism, storyline, gameplay, memang puas hati. Ini maybe boleh jadi Game of the Year punya nomination juga for this year. MacBook Air M5 ni pun aku baru beli sebenarnya dah lebih kurang 2 bulan juga lah kalau tak silap aku. But overall sebenarnya bilik aku sekarang ni memang tak fully complete lagi. Korang nampak bersepah di sana, bersepah di sana. Ini pun baru beli dekat IKEA. Memang estetik. So that's why aku rasa macam ambil je. Nanti baru fikir nak letak
the slime ni dekat mana. And then bawah-bawah ni semua pun, ya kalau korang tengok taklah macam kemas sangat. Aku still memikir lagi aku nak buat bilik aku ni macam mana. And also sekarang ni aku ada barang yang belum sampai lagi yang aku dah beli untuk melawarkan lagi aku punya bilik ni. So maybe kalau bilik aku ni dah siap kemas semuanya complete, aku akan buat video juga about a new room lah, something like that. So dekat awal-awal video tadi aku ada bagi tahu korang why aku nak change to a new direction for my short form content, terutamanya untuk Instagram dan juga TikTok lah. Sekarang ni aku memang dah stop jump post sebab bila aku nak start post baru nanti, aku akan terus post yang ke arah direction baru aku tu lah, konten lain, konten baru. So salah satu sebabnya ialah last month, bulan 5 hari tu, awal bulan 5, aku kena lay off from aku punya full time job, which is quite sucks, but it is what it is. And then sekarang ni aku dah ada macam cari a new job lah, right? So kerja baru ni macam banyak, aku rasa if aku buat konten, aku boleh dapat ramai client or customer, something like that. I don't know why, tapi aku macam tak nak bagi tahu dulu apa yang aku buat sekarang ni. Adalah sebab-sebabnya aku tak nak bagi tahu, tapi korang akan tahu jugalah nanti. So yes, aku rasa insya-Allah bulan 6 ni lah kot lah, antara bulan 6 ataupun bulan 7 ni aku boleh start post a new content dekat Instagram dan TikTok about my new job tu lah. Untuk YouTube aku tak sure lagi sama ada aku nak post content pasal aku punya kerja baru tu ke, ataupun aku nak stay dengan macam apa yang aku buat sekarang ni. Itu aku tak sure lagi. Aku rasa daripada first comeback video aku tu pun aku still cakap aku tak sure. I'm sorry guys. Aku memang agak buntu lah sebenarnya. Termasuklah kenapa aku beli MacBook Air ni juga, sebab aku tak sure aku pernah bagi tahu korang ke tak. Aku punya full time job sebelum ni aku 100% work remotely. Kira aku tak pergi office, memang aku kerja work from home je. And aku kerja dekat company tu selama setahun lebih, hampir 2 tahun lah. And sepanjang aku kerja tu, aku memang buat kerja dalam bilik ni je. Kira aku punya home office. And aku beli MacBook ni sebenarnya aku nak buat kerja dekat luar lah juga. So aku punya kerja as video editor. And aku rasa macam aku asyik terperat dalam bilik je. So that's why aku rasa alright, I need to buy MacBook and at least keluar rumah lah, buat kerja dekat library ke, cafe ke, mana-mana lah. Janji bukan dekat rumah, dekat luar, tempat lain. But you know what? Last dah kena let off. So yeah, that's why aku cakap a bit sucks lah. And now MacBook Air ni pun hopefully dia boleh tolong aku untuk kerja baru aku selepas ni. Sebab kalau tak, sebenarnya aku memang tak ada plan pun nak beli. But yeah, sebenarnya last month pun aku ada nak upload video tentang ni lah, tentang aku beli MacBook Air ni. But aku tengok balik masa aku edit tu, rasa macam tak best. Macam ada benda yang tak kena. So that's why aku scrap video tu. And sekarang ni lah, hari ni baru aku nak record video baru and upload konten baru untuk korang. Aku still tak sure aku nak buat juga tak konten tentang MacBook ni. Sebab kalau aku buat pun, aku tak adalah macam go into depth in detail sangat tentang dia punya spec or so on. Mostly aku akan bagi tahu korang apa yang aku buat dengan MacBook Air ni and function dia, itu je lah kot. Sebelum ni pun aku dah ada laptop sebenarnya. Aku guna laptop ROG. Tapi laptop tu selepas aku guna dalam 3 tahun kot, dah ada problem dah. Speaker dia rosak and then wifi tak boleh connect. Lepas tu memang kena cucuk kabel je kalau nak guna laptop tu. Kalau tak cucuk kabel, memang bateri dia drain cepat gila. Nak repair pun agak mahal. So aku rasa macam okay, aku tak tahu nak buat apa dengan laptop tu. So now just biarkan je dulu. Maybe one day kalau aku ada rasa nak repair, memang aku akan terus repair lah. And maybe jual, I'm not sure. But to be honest, aku rasa lepas aku dah ada MacBook ni, memang ada rasa sedikit convenient lah. I mean dia pun ringan, senang nak bawa pergi travel or mana-mana. And then kita pun just buka je, dah terus boleh buat kerja. Tak perlu nak tunggu apa-apa. It's nice lah. Banyak jugalah benda yang aku belajar dari YouTube dulu. Sebab, I mean this is my first MacBook. Aku tak pernah ada MacBook sebelum ni. And hopefully dia memang boleh bertahan lah. Sebab editing pun aku rasa sekarang ni aku lagi banyak buat dekat sini daripada dekat PC. Sekarang editing aku buat just for my content. And aku ada freelance lain jugalah sikit. And yeah, aku ada try juga untuk download Genshin. Tapi sadly Genshin tak ada dekat MacBook. Sebab that's the only game yang aku main dekat PC sekarang ni selain PS5 lah. Mostly game aku memang aku main dekat PS5. Kalau kat PC sekarang memang just Genshin je. So last memang tak adalah game langsung dekat aku punya MacBook ni. Mostly just for web browsing and tengok movie, buat kerja. Itu je lah fokus untuk MacBook ni. So yeah, aku rasa itu je kot untuk kita punya video hari ni. Sedikit live update from my side selama 2 bulan aku tak upload video baru. And insyaAllah akan datang aku akan try untuk be a bit consistent lah tentang aku punya upload schedule ni. Sebab 2 bulan tak upload tu agak lama lah. At least sebulan sekali upload pun tak apalah. Aku akan try lah untuk at least sebulan sekali. Cuma kadang-kadang nak fikir konten tu, itu yang susah. Fikir konten and then
masa. But yeah, aku akan try. And yep, that's all for today. Aku harap korang semua enjoy dengan video hari ni. And jangan lupa juga untuk like and subscribe sekali. Until then, kita akan jumpa lagi lah dalam video akan datang. Bye-bye.